salah satu hadis dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid yang kedua muka surat 57. Ini hadis yang sahih. Saya rasa hadis ni masyhurlah daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhum dia ketika masuk Nabi mengaminkan, ketika Nabi naik atas mimbar ni, Nabi mengaminkan ada 3 doa. Amin amin amin. Jadi sahabat dengar kat bawah amin 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 tapi tak dengar doa apa. Kan? Jadi bila habis dia semayang, sahabat tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa tadi kami dengar waktu dalam keadaan Nabi SAW nak naik daripada setiap tapak mimbar itu, tangga ke tangga tu Nabi mengamin. Saat lagi amin. So amin lagi. Maka secara ringkasnya kita ada 3 benda. Yang pertama, orang yang mana yang ada mak ayah tapi tak dapat keredaan mak dan ayah. Yang kedua, orang yang bila dengar nama Nabi yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang yang mana bila masuknya bulan Ramadan tapi mereka tak mendapat khufir lahu ma taqaddama min dhanbi, kunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia man sama ramadan iman wa ihtisaban khufir lahu ma taqaddama min dhanbi, dia berpuasa, dia bangun malam, dia melalui fasa Ramadan ini semua 9 tapi tak dapat keampunan pada Allah.